Hai, Assalamualaikum semua. So, video kali ni adalah untuk orang yang dah penat dengan kehidupan dia. Dia dah penat sangat dengan cabaran yang dia sekarang ni lalui, especially kepada wanita. Sebab saya bercakap daripada seorang wanita. Okey, saya dulu adalah seorang yang pernah betul-betul jatuh dalam hidup saya. Okey. So, saya dulu pernah ada gaji. Saya pernah ada kenderaan sendiri. Saya pernah ada kehidupan lah. Maksudnya saya boleh membeli. Okey, tiba-tiba apa yang dijadikan takdir hidup saya adalah saya kehilangan semuanya. Saya kehilangan income saya kehilangan kenderaan saya kehilangan semuanya. Okey. Maksud semuanya adalah walaupun depan mata saya ada keluarga saya, tapi saya masih rasa kosong sebab saya masih terfikir-fikir macam mana kehidupan aku ni, aku dengan anak aku lagi apa semua, dengan aku punya income dah tak ada. So, saya rasa macam rasa gagal lah dalam hidup masa tu. And then apa yang jadi, saya mencuba mencari kekuatan masa tu. Saya cuba untuk mencari kekuatan hidup, untuk saya teruskan hidup. Macam mana aku nak teruskan hidup aku sendiri kan. And then apa yang saya buat masa tu adalah saya berjumpa dengan keluarga saya nak cari kekuatan hidup saya sendiri. Saya nak bina hidup saya masa tu. And then saya jumpalah dengan keluarga saya everything. Maksudnya bukan keluarga internal saya jumpa keluarga mak macam everything. Adik-adik apa semua. Saya tak ceritakan pun masalah tu masa tu. Tapi saya cuba untuk dapatkan kekuatan daripada situ. Maksudnya saya tengok keluarga saya happy and everything. And masa tu apa yang saya dapat adalah lagi teruk. Saya rasa macam saya dibuang keluarga saya sendiri. Maksudnya situasi saya macam tu saya tak ceritakan pun. Saya jenis bukan yang suka bercerita tentang masalah hidup saya pada mak saya, especially sebab saya tak nak mak saya risaulah. Sebab mak kan siapa je sanggup tengok anak dia dalam keadaan kesusahan. Tak ada mak yang boleh sanggup tengok anak dia dalam susah. And then saya tak ceritakan sebab saya tak nak mak saya risau. So, apa yang berlaku masa tu, saya rasa macam mak saya ni boleh rasa. Mak kita ni boleh rasa yang anak dia sebenarnya tengah susah. Tapi, mak saya pun macam, dia tak boleh terima keadaan tu. Dia boleh rasa tapi dia macam tak boleh nak terima. So, saya tak salahkan mak saya sebab saya faham yang mak saya pun expect something daripada saya lah. Sebab, okay, saya dah ada career everything. Tapi somehow, benda tu semua hilang. So, saya balik dengan rasa kecewa lah. Tapi saya tertanya, secara jujur saya tertanya, kenapa mak aku buat aku macam ni, kan apa semua. Tapi dalam betul-betul dalam hati saya tak salahkan mak saya. Sebab saya percaya yang macam mak aku pun mengharapkan sesuatu daripada aku. So, apa saya buat adalah masa tu saya rasa, sebelum saya buat apa-apa, masa tu saya rasa sangat gagal lah dengan hidup saya. Saya rasa macam aku ni anak tak berguna, aku ni mak yang tak berguna, aku ni macam-macam lah, aku ni tak ada harapan hidup, aku ni akan hidup bawah jabatan macam tu. Tapi lah masa tu siapa yang saya buat masa tu adalah betul-betul saya berada di lowest point lah. Maksudnya paling rendah titik kehidupan saya masa tu. Paling rendah. Saya tak pernah lalui lagi macam tu. Itu paling rendah. Apa yang saya buat masa tu, saya menangis lah. Saya menangis dengan Allah. Saya macam, ya Allah, apa yang perlu aku buat? Apa yang aku boleh buat untuk aku ubah hidup aku? Ya Allah, aku dah tak tahu. Maksudnya apa yang saya cakap adalah, ya Allah, aku betul-betul dah tak tahu dengan kehidupan aku sekarang ni. Saya betul-betul masa tu terus lepaskan segalanya. Sebab saya mula-mula saya rasa macam saya nak
kawal lagi benda tu. Saya tak nak benda tu berlaku. Saya cuba macam, walaupun masa tu saya dah dalam keadaan yang sangat-sangat penat sebab tekanan yang tinggi kan. Tekanan yang tinggi everything. So tekanan kerja masa tu pun sangat tinggi. Tekanan keluarga, tekanan komitmen, maksudnya bayaran apa semua tu sangat-sangat tinggi masa tu. Saya cuba untuk benda tu tak berlaku. Tapi towards the end dia berlaku juga. So apa yang saya buat masa tu adalah saya lepaskan. Saya betul-betul lepaskan. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Sebab tu saya selalu cakap, saya selalu kongsikan, apa-apa yang berlaku pada kita adalah sesuatu yang kita boleh belajar daripada pengalaman tu. Tak kisah dia baik ataupun tidak. Sama ada dia manis ataupun pahit. Tapi kebanyakannya kita belajar sesuatu benda adalah daripada pahit berbanding manis. Tak semestinya semuanya perlu pahit, tapi kita boleh belajar banyak daripada situ. So masa tu saya macam betul-betul lepaskan segalanya. Okay. So bila saya lepaskan segala-galanya masalah saya kepada Allah, saya betul-betul berdoa kan, saya rasa macam ringan. Saya rasa macam, maksudnya aku macam mana cakap, masalah tu tak adalah terus hilang, tapi apa yang saya rasa macam saya jumpa peluang. Saya rasa macam masih ada peluang. Saya minta petunjuk. Maksudnya saya minta Allah buka jalan. Apa yang boleh aku buat. So masa tu saya tak adalah terus naik macam tiba-tiba saya terus jadi jutawan masa tu. Why not kan? Tapi masa tu taklah. Masa tu taklah sebab saya memang baru nak macam mencipta sesuatu. Okay? Masa tu apa yang saya buat adalah saya terus bersedekah. Walaupun saya masa tu ada RM1 je. So saya sedekah, saya ada RM1 je masa tu. RM1 pula. Berapa ringgit lah. Lepas tu saya sedekah lah. RM1. Maksudnya pada tempat saya pergi, saya sedekah. Lepas tu tiba-tiba saya dapat peluang untuk jadi guru mengaji online. Guru mengaji online saya tak pernah buat. Tapi saya rasa macam, apa salahnya kan? Buat je lah. Tak ada apa-apa pun sekarang ni. So saya pun mengaji online. And masa tu magic tu start berlaku sebab saya niat untuk just nak bantu orang. Sebab mengaji online ni kita tak adalah payment tu tinggi sangat. Maksudnya macam sekadar kita macam ada duit poket tepi lah kalau kata orang lain, untuk duit poket tepi. So masa tu saya buat, saya macam tak apalah, ambil je lah apa ruginya kan. So saya ambil peluang tu. Tapi rupanya masa tu saya baru sedar yang bila saya bantu orang lain bukan sebab duit. Allah datangkan kita dari macam-macam pintu rezeki, idea. Tiba-tiba orang bagi macam position. Saya macam, wow. Saya macam, Masya Allah. Masa tu saya tak tahu nak cakap macam mana, tapi apa yang saya boleh sampaikan adalah saya percaya pada rezeki Allah. Bila saya betul-betul berserah, Allah bantu saya. Itulah momen yang betul-betul segalanya start berubah. Lepas saya nampak macam, okay lah, bantu je lah kan. Bantu je budak-budak ni belajar mengaji. Sebab saya boleh mengaji, jadi saya ajarlah budak-budak ni mengaji. So bila saya dah start mengajar budak-budak ni mengaji, segala benda start, tak adalah segalanya macam tiba-tiba dari segi duit ke apa ke tak. Tapi harapan tu naik, tenaga saya naik. And orang sekeliling pandang saya macam orang yang boleh bantu diorang tau. Saya pun macam, sebenarnya saya dalam keadaan yang macam ni tau. Saya dalam keadaan yang sangat-sangat down. Saya macam ni, macam tu. Tapi orang pandang saya macam mana kalau macam ni kan. So saya macam, apa yang saya rasa adalah, tak kisahlah kalau kata awak tak minat nak mengajar mengaji. Maksud saya bukanlah awak mengajar mengaji. Tapi kalau awak kata awak minat, teruskan. Maksud saya macam awak bantu orang. Kat situ sebenarnya tanda kita bersyukur dengan apa yang kita ada.
indirectly, secara tak langsung kita bersyukur dengan mata kita, dengan tangan kita, dengan mulut kita ada, kita bagi kebaikan dekat orang. Awak pegang satu ni. Apa-apa yang kita buat, kita niat baik untuk kita bantu orang, takkan ada buruk pun berlaku untuk kita. Kalau kata kita berniat untuk nak naikkan emosi seseorang, semangat seseorang, takkan ada benda buruk berlaku dekat kita. Maksudnya Allah akan sentiasa bantu. Itu apa yang saya betul-betul percayalah. So, apa yang saya boleh sampaikan adalah awak boleh bersyukur dengan apa yang awak ada. Walaupun masa tu macam saya cakap lah, walaupun awak ada RM5 je dalam bank account awak. Which is saya pernah ada dalam situasi tu. Saya ada RM5 je masa tu. Apa yang saya buat? Saya sedekah je. Sedekah. Itu je apa yang saya buat. Sebab saya memang dah tak boleh nak beli apa-apa pun. Why don't I? Macam saya sedekah je kan. Lepas tu saya ada masa. Okay lah. Saya ambil job position yang saya boleh ajar orang untuk improve. Tak kisahlah dari segi, kalau kata awak suka bersukan, awak ajar orang suka bersukan. Awak suka kongsi cerita, awak kongsi cerita yang baik-baik. So, dekat situlah start benda segalanya start, dia macam graf tu dia macam dah naik sikit. Dia macam dah naik tu, dia macam lebih laju. Itulah apa yang saya boleh kongsikan dekat awak. And apa yang saya nak konklusikan daripada video ni adalah saya nak awak sentiasa percaya yang awak ada kuasa. Awak ada kuasa dekat diri awak sendiri. Maksudnya kalau kata awak rasa tempat tu ataupun awak jumpa orang tu, mungkin masa tu dia boleh bantu. Tapi kalau awak kalau awak tukar yang awak cakap, aku ada kuasa atas diri aku sendiri. Maksudnya aku boleh ubah nasib hidup aku sendiri, insyaAllah segalanya akan start tersusun. Percayalah dengan proses tu. Itulah apa yang saya betul-betul belajar daripada pengalaman titik rendah saya. Okay? So kalau awak suka video yang macam ni, yang dapat memberi semangat untuk awak terus ke depan, untuk terus menghadapi kehidupan dengan lebih ringan. Okay, so saya galakkan awak untuk subscribe video macam ni ataupun tengok video saya seterusnya. Okay, so itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum semua. Bye.